الحمد لله ثم الحمد لله القائل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amr, yaitu orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan di dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitabullah, iaitu Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan dengan itu kita tergolong di dalam kalangan orang-orang yang beriman serta memperoleh hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Khutbah pada hari ini bertajuk Di Penjara Tembok Masa Silam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terperangkap dalam penjara yang dibina oleh diri sendiri akibat daripada kesalahan masa lalu sering meninggalkan kesan yang sangat mendalam. Ya, tentunya setiap manusia itu tidak dapat lari daripada melakukan kesilapan. Perasaan menyesal terhadap kesilapan diri sendiri sering membuatkan manusia berputus asa di dalam hidup. Namun, rasa penyesalan itu sebenarnya boleh menjadi titik tolak untuk seseorang itu memperbaiki dirinya. Apabila seorang mula mengakui kesilapannya dengan jujur, maka disitulah akan timbul keinginan untuk berubah dan bertaubat, serta memulakan hidup baru yang lebih bermakna. Penjara perasaan ini akhirnya mengajar mereka tentang erti kehidupan supaya mereka tidak lagi menjadi hamba kepada sejarah masa silam. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang ciri-ciri orang yang beriman, bahawa mereka seharusnya tidak berputus asa dengan rahmat Allah, kerana sesungguhnya rahmat Allah itu amatlah luas, meliputi segala urusan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53 sebagaimana yang dibacakan pada awal khutbah tadi, yang bermaksud, katakanlah ya ini wahai Muhammad, wahai sekalian hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, yakni dengan perbuatan-perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan dosa sesiapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah,
Islam bukanlah agama yang berteraskan sifat menghukum terhadap seorang yang melakukan dosa. Akan tetapi Islam ingin mendidik umatnya supaya sentiasa bermuhasabah dan mempelajari sesuatu daripada kesilapan yang dilakukan oleh orang lain. Mimbar pada hari ini ingin berkongsi kepada para jemaah sekalian tentang bagaimana harus kita berhadapan dengan orang-orang yang melakukan kesilapan dan dosa. Yang pertama, umat Islam perlu menanam sifat rahmah di dalam diri sendiri dan menutup aib saudaranya. Setiap orang mukmin perlu mendidik diri sendiri untuk melihat orang lain dengan sisi kebaikan dan bukannya melihat pada perbuatan pada masa lalunya. Jika Allah Subhanahu wa taala telah menutup aibnya atau dia telah menjalani hukuman di dunia, maka menjadi tanggungjawab kita semua untuk tidak lagi membongkar kembali sejarah hitam tersebut. Menghina atau memandang rendah hanya akan menjauhkan mereka daripada masyarakat dan agama. Kita seharusnya sedar bahawa hidayah adalah milik Allah. Boleh jadi orang yang kita pandang rendah hari ini adalah orang yang mempunyai kedudukan yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala kerana taubatnya yang bersungguh-sungguh. Oleh itu, sambutlah mereka dengan tangan yang terbuka dan lisan yang terjaga daripada kata-kata yang mengguris perasaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Hujurat ayat 11 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu puak daripada kaum lelaki mencemuh dan merendah-rendahkan puak lelaki yang lain, kerana boleh jadi mereka yang dicemuh itu lebih baik daripada mereka yang mencemuh. Dan janganlah pula suatu puak daripada kaum perempuan mencemuh dan merendah-rendahkan kaum perempuan yang lain, kerana boleh jadi perempuan yang dicemuh itu lebih baik daripada perempuan yang mencemuh. Janganlah sebahagian kamu menyatakan keaiban sebahagiannya yang lain, dan janganlah pula kamu memanggil di antara mereka satu sama lain dengan gelaran-gelaran yang buruk. Larangan tersebut menyebabkan orang yang melakukannya menjadi fasik, maka amatlah buruk sebutan nama fasik kepada seseorang sesudah ia beriman. Dan ingatlah, sesiapa yang tidak bertaubat daripada perbuatan fasiknya, maka merekalah orang-orang yang zalim. Perkongsian yang kedua, kita seharusnya membantu dan memberi sokongan moral dan peluang kedua untuk meneruskan hidup. Sokongan yang paling bermakna bukanlah dalam bentuk perkataan semata-mata, akan tetapi mereka harus diberi peluang untuk membina kembali kehidupannya. Seorang mukmin yang baik akan cuba menolong saudaranya agar mereka tidak kembali lagi melakukan kesilapan dan maksiat. Apabila kita memberi kepercayaan dan ruang untuk mereka berubah, kita sebenarnya sedang membantu mereka mengukuhkan iman dan membina kehidupan baru yang lebih bermakna. Kepercayaan kita adalah kekuatan bagi mereka untuk terus istiqamah di jalan kebajikan. Rasulullah SAW pernah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang bermaksud, setiap anak Adam itu tidak terlepas daripada melakukan kesalahan, iaitu dosa. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertaubat, iaitu daripada dosanya. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Perkongsian yang ketiga, umat Islam perlu sentiasa mengambil pengajaran tanpa merasakan diri sendiri lebih baik daripada orang lain. Sikap merasa diri lebih suci, sikap merasa diri lebih baik adalah sebahagian daripada sifat ujub atau bangga diri yang merupakan penyakit hati yang sangat-sangat berbahaya. Kita tidak tahu bagaimana pengakhiran hidup kita sendiri. Maka melihat seorang pelaku dosa yang menyesal seharusnya menimbulkan rasa takut kepada Allah dan rasa bersyukur di atas pemeliharaannya terhadap kita. Ia adalah merupakan ujian
untuk melihat sifat tawaduk, iaitu rendah diri di dalam hati kita. Dengan sentiasa bersikap rendah diri dapat membina jambatan persaudaraan yang ikhlas, sekaligus membantu mereka supaya dapat merasakan bahawa rahmat Allah itu benar-benar wujud melalui pertolongan saudara seagamanya. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah, sebagai kesimpulan bagi mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita berpegang bahawa sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Dengan membantu saudara seagama kita untuk kembali ke pangkal jalan, maka kita bukan sahaja telah menyelamatkan seorang insan, malah kita sedang memperkukuhkan ikatan sesama umat secara keseluruhannya. Ingatlah bahawa dunia ini adalah merupakan penjara bagi orang beriman, sebaliknya menjadi syurga bagi orang-orang kafir. Setiap mukmin harus sentiasa berwaspada dengan kehidupan di dunia, kerana perhiasan itu hanya sebuah keindahan yang bersifat sangat sementara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Suratul Kahfi ayat 7 yang bermaksud, sesungguhnya kami telah menjadikan apa-apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik amalannya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. آمين.